Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak try untuk guna satu AI untuk educators, Magic School AI. Okay, so macam biasa kita link atas sekali and then kita kena login. Okay, login guna apa-apa email yang cikgu ada lah. So kita login and sign up as educator. Macam saya, kita guna je mana-mana email Google yang kita ada. Kalau cikgu-cikgu nak guna MOE punya email Google pun tak ada masalah. Alright, so kita proceed je. Continue and then next. Tunggu dan selesaikan proses mendaftar. So cikgu follow je apa yang dia nak. Alright, and then selesai mendaftar, dekat bahagian kiri panel tools tu dia ada Magic Tools. Okay, kita tengok dekat situ ada untuk teacher tools dengan Magic Student Tools. Alright, so student kita pun boleh explore. Tapi yang hari ni saya nak share untuk buat worksheet. Kita nak generate worksheet dekat teacher tools dalam Magic School AI ni. So let's look at kita nak tengok dekat multiple choice quiz assessment. Okay, macam cikgu tengok kat sini ada banyak sangat tools yang cikgu boleh guna untuk PDPC lah, of course. Alright, so untuk hari ni saya nak fokus untuk buat quiz lah ataupun worksheet. Okay, so first kita klik je dekat multiple choice quiz assessment. Okay, dekat sini ada grade level. Okay, ada grade dan juga ada year 1, year 2. So kita pilih berdasarkan kita punya student punya level. Okay, as example lah saya pilih 9th grade. And then number of questions tu ikutlah kita nak berapa banyak. Dan yang paling penting kita punya prompt. Prompt kita ni kena spesifik. Okay, as example lah. Okay, saya cuba type kat sini. Hari ni saya nak buat satu soalan reading comprehension. Okay, reading comprehension. Okay, kita type dulu habis-habis. Okay, reading comprehension on topic weather lah in Malaysia. And then kita scroll sikit ke bawah, kita klik saja pada generate. So kita tunggu beberapa saat dia bukan sampai minit pun. Beberapa saat dah siap dah 5 soalan berserta jawapan. Easy peasy. Ini saya ambil untuk unit 5 tak silap saya. Unit 4. Untuk PALS Form 1. Okay, so kita boleh ambil untuk worksheets ni kita boleh jana dan kita boleh buat dengan anak-anak murid dalam kelas lah. Okay, and then selesai saya tunjuk yang untuk multiple choice quiz. So kita nak tengok pula worksheet generator. Okay, yang ni saya selalu guna untuk buat soalan-soalan dalam kelas lah. Sama juga saya nak buat reading comprehension, tapi kat sini saya punya prompt ni saya panjangkan sikit untuk variety of exercises. Okay, kita tengok nanti apa yang akan keluar. Okay, reading comprehension about weather in Malaysia with a short paragraph and various type of exercises lah. Okay, so kita generate. Keluar apa pula. Okay, and then yes, weather in Malaysia reading comprehension worksheet. So dia kat sini dia bagi kita satu perenggan, fill in the blanks, and then multiple choices questions, and then open-ended questions berserta dengan jawapan. So cikgu dekat sini worksheet generator dekat Magic School AI ni sebenarnya sangat memudahkan kita untuk kita buat soalan-soalan mengikut level band skills pelajar. Okay, ataupun kalau kita nak perbanyakkan lagi latihan soalan kepada pelajar dalam kelas, so kita boleh guna untuk Magic School AI. Okay, alright, kita punya soalan ni kita boleh klik saja pada situ untuk copy. Okay, ataupun kita nak edit sikit ke lagi prompt ni, and then kita pun boleh share kita punya exercise ni. Alright, so mengikut kita punya kreativiti dan apa yang kita nak dengan Magic School AI ni, sebenarnya satu benda yang kita boleh ingat dan boleh faham, AI ialah satu tools untuk guru-guru untuk memudahkan PDPC terutamanya dalam pembelajaran kita authentic learning dengan anak-anak.